Hello, Assalamualaikum semua. Okey, resipi kita kali ini adalah biskut almond ya, biskut sihat tanpa gula dan tanpa telur ya. Ikuti hingga akhir. Ayak tepung kek naik sendiri. Okey. Kemudian kita campurkan susu serbuk. Masukkan susu serbuk. Biskut ni tak ada gula ya. Kemudian masukkan almond, ground almond. Serbuk almond ya. Campurkan biji nestem. Kena campurkan sedikit garam. Dan kita gaullah semua dulu. Gaul dengan spatula pun boleh, dengan garpu pun boleh ya. Janji dia dah tergaul semua ya. Macam tu. Dah gaul semua macam tu. Kemudian kita masukkan kita punya margarin lembut kita ya. Ni. Kita dah buat margarin lembut tu ya. Yang margarin campur dengan minyak, inilah dia ya. Kita masukkan margarin lembut ni, kita guna tangan ya. Kita gaul dengan tangan. Sebab senang ya. Sebab kalau gunakan spatula kita tak boleh nak agak ya. Macam mana dia punya struktur dia. Gaul je dengan tangan. So, kita dapat struktur dia begini ya. Ni. Bolehlah kita membentuknya ya. Okey, sekarang kita dah siap membentuknya. Kita bolehlah masuk dalam oven ya. Suhu oven adalah 160 lebih kurang 15 minit. Okey, kelihatan rangup sekali ya. Memang sedap sangatlah, sesuai untuk minum petang ya. Okey, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share.